Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geng. Tok Cara di sini. Lama kita tak bersiar selepas hari raya hari tu. Kita ada beberapa perkara yang kita fokuskan dan alhamdulillah dapatlah juga masa untuk Tok meneruskan sesi perjuangan kita buat konten-konten yang moga-moga konten-konten yang Tok kongsikan kepada semua yang sudi menonton ada manfaatnya kepada diri dan juga kepada organisasi, insyaAllah ya. Baik, kali ini Tok nak teruskan kita punya perkongsian berkaitan dengan personal development. Kalau geng-geng tengok back video-video yang sebelum ini, kita ada 2 episod yang Tok terangkan berkaitan dengan personal development. Yang kali terakhir kita cerita berkaitan dengan pentingnya dalam personal development kita masukkan elemen rohani. Sebagaimana sebelum ini yang Tok terangkan, kalau dalam personal development kita banyak memfokuskan kepada beberapa elemen, antaranya IQ dan juga EQ biasanya lah, dan juga PQ fizikal berkaitan dengan skill jasmani dan sebagainya. Tapi satu perkara yang kita perlu realign balik kita punya kompas dan personal development adalah memasukkan elemen kerohanian. Kerohanian di barat, sebagaimana yang Tok dah terangkan sebelum ni, kerohanian di barat walaupun dia nyatakan ada elemen spiritual, tapi dia masih lagi memfokuskan kepada akal fikiran. Itu elemennya. Dan kemudian elemen di barat, spiritual di barat, dia berpisah. Kehidupan dengan keagamaan tu berpisah. Maksudnya kalau kerja tu tak boleh libatkan agama lah. Ataupun perkara yang kita lakukan tu tak boleh libatkan agama. Agama berada di rumah-rumah ibadah saja. Itu sedikit beza. Tapi untuk kita orang Islam, ternyata kita tak boleh follow sepenuhnya apa yang barat tunjukkan. Kita pun sebenarnya telah pun ditunjukkan kepada kita oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana baginda Nabi SAW membina para sahabat. Bagaimana para sahabat pula membina para tabi'in. Dan membina pula para tabi'in, membina para ulama. Sehingga menjadikan agama Islam satu agama yang membina peradaban dunia. Itu maksudnya begitulah yang kita harapkan. Jadi kita perlu cerita bahagian kerohanian dan Tok lah pun introduction kan dalam sesi episod yang kedua kalau geng-geng tengok untuk kita punya setting. Baik, hari ini kita continue balik kita punya perbincangan berkaitan dengan elemen kerohanian. Perkara yang elemen kerohanian ini yang Tok punya reference adalah kepada ulama sufi negara kita lah, iaitu Yang Mulia Sidi Ibrahim Al-Malik yang mengutarakan 3 modul penghayatan kepada kita dalam membina peradaban yang berasaskan kepada apa yang Nabi SAW anjurkan. Modul yang dicadangkan itu berkaitan dengan 3 kota sufi umat Islam, iaitu kota Mekah, kota Madinah dan juga Masjidil Aqsa. Itu 3, dan 3 perkara ini insyaAllah kita akan sentuh dari semasa ke semasa dalam keseluruhan sesi personal development kita yang kita akan sentuh. Baik, kita kembali kepada kita punya pembicaraan berkaitan dengan kerohanian. Kalau mengikut modul yang disarankan oleh Sidi Ibrahim, kerohanian itu dikaitkan dengan kota ketauhidan, iaitu perkara dengan ketauhidan yang berkait dengan kota Mekah. Kota Mekah itu kalau dalam ibrah yang kita ambil pembelajarannya adalah diinspirasikan daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Kalau geng-geng tengok dekat mana-mana rujukan ataupun daripada sirah-sirah, kita boleh membaca kisah-kisah Nabi Ibrahim. Dia berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan ketenangan, berkaitan dengan keyakinan, penyerahan, pengorbanan, semuanya kepada Allah SWT. Maka diajarkan kepada kita melalui syiar itu berkaitan dengan ketauhidan. Jadi kenapa penting untuk kita masukkan elemen ketauhidan ini ke dalam personal development? Bila benar seseorang itu dalam ketauhidan yang benar, maka di situ akan ada amalan penghayatan yang setiap individu itu boleh bawa sentiasa dalam keseluruhan kehidupannya. Apakah amalan-amalan penghayatan yang kita boleh ambil? Iaitu kita dengan Allah SWT tu sentiasa bersama, sentiasa dekat. Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa mendengar apa yang kita
katakan mengetahui apa yang kita terdetik sebagainya. Jadi di sinilah akan lahirnya integriti, di sinilah akan lahirnya keikhlasan, di sinilah akan lahirnya kita berhati-hati dalam setiap tindakan. Kenapa? Sebab kita tidak terpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mendengar, Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa memberi tunjuk ajar, Allah sentiasa menjaga dengan kasih sayangnya. Maka inilah perkara yang perlu memacu seseorang individu dalam apa jua yang dia lakukan. Kalau dia nak buat benda yang salah, dia tahu. Kalau orang tak nampak, bos tak ada kat situ. Ataupun penguat kuasa tak ada kat situ. Tapi dia tahu Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi ini penting. Sebab itu, kalau tidak ada elemen kerohanian ini, maka manusia itu mungkin bertindak perkara-perkara yang tak sepatutnya bila dirasakan orang tidak memerhatikannya. Jadi itu amat penting dalam personal development. Jadi bos-bos tak risau dah. Kalau orang tersebut dipenuhi dengan ketauhidan, dia tahu rezeki yang diperolehi itu perlu dapat keberkatannya. Maka keberkatan itu perlu dibuat sebaik yang mungkin. Walaupun bos tak ada di situ. Jadi itulah antara kalimah kedua berkaitan dengan elemen ketauhidan ataupun kita ambil kaedah Sidi Ibrahim berkaitan dengan pembinaan kota Mekah dalam rohani seseorang insan itu agar menjadi seorang insan yang benar-benar berintegriti, benar-benar jujur dan akan buat sebaik yang mungkin kepada semua orang, insya-Allah. Jadi itulah sikit perkongsian pada Tok pada hari ini. Warm up sikit selepas lama kita berehat bila untuk buat konten ini. Moga-moga ada keberkatannya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.